Selamat datang ke carikas.com tuan-tuan dan puan-puan. Tengok tu kat belakang saya. Tu dia. Hari ni kami dapat tinjauan awal untuk melihat Toyota Vios HEV baru. Apa yang menarik pertama sekali, variant hybrid ni buat kali pertamanya untuk model Vios ni bukan saja ada versi standard tetapi ada versi yang sangat sporty iaitu Vios HEV GR Sports. Okey, kedua-dua variant ini mengguna train kuasa yang sama. Ia memadankan enjin petrol 1.5 4 silinder bersama sistem hybrid elektrik yang lengkap dengan e-motor dan juga bateri compact. Apa yang menarik, selain menjanjikan output yang 5% lebih tinggi daripada train kuasa biasa, ia juga menjanjikan kecekapan tenaga yang lebih tinggi. Menarik juga disebabkan dia hybrid, ia tiba dengan bukan saja waranti kenderaan biasa tetapi ada waranti asing untuk sistem hybrid, dan waranti asing ini adalah selama 8 tahun tuan-tuan dan puan-puan. So ini sangat menarik. Okey, sekarang kita bincang harga. Okey, Toyota Vios HEV Standard boleh ditempah hari ini pada harga RM103,900, manakala versi GR Sport yang lengkap dengan chassis sporty dengan suspension sport GR Sport eksklusif dia mahal sikit, RM109,900. Untuk lebih info lanjut, layari carikas.com/news sekarang.